Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kita punya projek untuk menternak ikan tilapia. Okey. Semua pemasangan dah siap seperti yang kita plan dalam part 1. Sekarang ni part 2. Okey. Letak kat sini, saya alaskan dengan ni katil kayu ni tak pakai. Alas katil kayu ni tak pakai. Dan ni pun dah rosak, tak pakai. Kita tengoklah macam mana kan. Tapi kita dah boleh nampak dah ada punya apa, lekuk kayu tu. Harap-harap okey lah, tak jadi masalah. Lekuk kayu ni kan katil nampak ni ada lekuk kan. Harap-harap okey lah, dia tak merosakkan canvas tu sampai bocor. Nak letak dekat simen bawah ni dia dah pecah-pecah, jadi saya risau lagi tak tahan nanti. Okey, ni projek dia adalah kita letakkan kolam ni kat sini. Lepas tu kat sana nanti kita akan buat dia punya filtration. Lepas tu akan tarik api apa semua lah. Ok, filtration dia kat situ. Tengok nanti macam mana, InsyaAllah. Dia akan pump air naik sana, lepas tu turun sini. Dia kita letak pipe sini, turun masuk balik. Itulah plan dia. Ok, ini nak tunggu penuh pun lama lagi ni. Kita tengok dulu, isi separuh, tengok macam mana rupa dia, baru kita teruskan sampai habis. Baik. Okey guys, tu dah nampak kita punya pump yang kita pakai ni brand apa bang? Brand, ambil tu kotak dia. Brand Sono ke apa benda, Suno ke apa benda? Subo. Suno tu apa, buat lagu. Okey. Tadi masa masuk air, saya saja tak penuhkan terus. Masuk air, kita nak tengok ada bocor ke tak. So kita jumpa satu bocor kat sini. Ni bocor ni kita dah tampal daripada luar. Dah okey. Pun sana nampak tak ada bocor kan. Malam tadi dah tampal. Okey. Pump semua dah test. Okey, ini kita punya filter. Okey, filter kita macam ni. Saya plan macam ni lah. Okey. Sedut air masuk sini, air penuh pergi sebelah, jatuh bawah dulu. Okey, kita letak dia punya media apa semua, penuh air pergi sebelah sini. Okey, keladak-keladak apa semua akan bertakung kat bawah. Penuh, air akan pump balik di sebelah sana. Di sana, jatuh balik masuk dalam. Okey, dia tak ada guna pump lah. Sini tak ada guna pump, guna gravity. Okey. Okey, itu saja. Jom, lancar. Okey, yang ni tadi kita kata nak letak filter atas ni, tapi macam tak cantik pula nak letak filter. Bukan tak cantik, limited sangat kan. Saya plan nak letak apa, pokok kan. Kita gantung pokok kat sini. Gantung pokok, dia agak cecah-cecah air sikit kan. Pokok pandan ke apa kan. Saya tengok dekat YouTube banyak yang pakai tanam pokok pandan terapung. Okey. Okey guys, sampai ke malam kita guys. Petang tadi punya progress terbantut sebab kita nak pergi ziarah rumah adik saya, jadi kita tinggalkan dulu. Dan sekarang ni dah settle. Okay guys, settle pasal petang tadi saya dah try filter ni. Tak nampak ada bridge kat sini, ada bridge kat sini. Ada problem petang tadi, lepas setup apa semua kita test, bocor. Air bocor kat sini guys. Okay, kat sambungan ni dia bocor. Kat sini pun dia keluar air kan. So macam mana kita settlekan, kita buat macam ni. Saya pergi kedai Eco, ada alas kaki. Ni getah. Dia bukan getah ni, dia macam foam tau. So saya potong petak, buatkan gasket kat dia. So kita ikat skru ni belah dalam, lapikkan dengan foam ni. So ikat ketat-ketat dia, alhamdulillah tak bocor dah. Okey. Okey, ini kita ada beli dia punya pump brand Sobo juga. Pump untuk oksigen, tapi ni kita tak nak pakai dulu. Kita pantau dulu. Okey, dia punya ni
Baik-baik jatuh. Dia punya pump ni saya pakai adalah jenis ni. Sobo ke Sebo. Ni AQF 007. Okey, dia punya flow rate ni tinggi juga pasal untuk isi filter tu. Untuk isi filter tu memang kuat lah dia punya air. Dia ada bagi adapter ni guys. Dia punya flow rate dia memang tinggi. Ni tak silap saya berapa? 5,000 liter per hour. 5,000 tu 5,500 liter per hour. So memang kuat lah dia punya flow rate ni. Jadi saya kena adjust lagi. Tengok macam mana saya adjust. Jom. Itu dia punya pump kan. Pump dia tu saya dah minimum kan. Tapi kat sini saya kena letak kepala pipe juga. Sebab ada kepala pipe kat sini. Ni kepala pipe ni saya kecil adjust. Sini boleh adjust lagi lah. Sini kita boleh adjust lagi berapa laju air tu keluar. So kalau saya tak letak tu, saya dah adjust paling minimum kat sini, boleh keluar air kat sini. Air ni melimpah. So saya kena letak kepala pipe tu. Okay guys. Ni sekejap lagi letak garam. Anti klorin dah letak. Okay. Kita ni pun tengok dia punya keadaan. Alhamdulillah dah tak ada bocor, tak ada air baru melilir ni. Okay. Tengok dia punya tahan ni. Nampak dia punya tahan. Kita punya tiang penahan ni berfungsi dengan cemerlang. Nampak tu. Ni dah separuh ni dalam tak sampai 1 kaki lagi ni guys, punya dalam. Tu dia turun daripada sana. Dalam tu ada media tadi, lava rock dengan apa, ada batu karang apa semua ada campur lah media dia. Lepas tu sini kosong. Sini saya tak letak apa lagi. Baldi biru yang ni saya tak letak apa lagi, kosong ni. So air keluar situ. So, sini balik. Okey. Tak lagi kita letak garam. Ni garam dia garam aquarium yang saya pakai. Dia dah masuk. Okay, kita biar je dulu sehari. Dia ada sekulit sehari. Sekejap lagi ni saya nak okey. Kita biar dia jalan sehari dulu air ni. Tengok macam mana. Nak letak ikan pun tak berani lagi ni guys. Pasal anti klorin semua saya dah letak dah. Saya pakai yang pekat sikit tu. Bukan tersenggon, dia ada satu lagi. Warna hijau agak betul dia. Saya takut ada klorin kuat ke apa dalam air ni. Kita tak pasal kita dah air pipe kan. Kita tunggu dulu lah. Tengok macam mana. Sekejap lagi saya nak buat dressing untuk wire pump ni. Letak kat situ. Dia ada turun dari atas kan. Ataupun sorok ke mana-mana. Turun, tarik dari rumah saya tu. Lepas tu dia turun kat sini. Lalu belakang ni letaklah. Dia sorok lah mana-mana. Baik. Okay guys. Saya dah pasang kita punya apa ni, oxygen pump. Itu dia. Dia ada 2 output. Satu kat sana, nampak dah tu. Yang boiling tu. Satu lagi kat sini. Tu dia punya pump. Budak ni sungguh excited dia. Dia kata dia nak mandi dalam kolam ni, dia cakap. Oi. Nak mandi tak? So kita tunggu sekejap. Air ni lambat pula dah penuh. Abang dah tutup air ni. Lah, patutlah. Tunggu lah. Tu budak ni. Aku je lah tunggu. Boleh lah ni. Agak-agak tinggi 1 kaki lah ni air ni kan. 1 kaki tak sampai. Sikit lagi bang. Sikit lagi. Okay. Okay guys. Kita tunggu sikit lagi. Lepas tu kita biar air ni sekulit dulu semalaman. Alright. So kita try letak ikan.
Jom. Okay guys, ini saya punya aquarium yang kat dalam rumah. Nampak tak ni? Ini semua talapia yang membesar daripada anak ikan. Tujuan untuk bagi makan dekat Oscar dengan Kelisa ni. Tapi dia adalah antara survivor. Inilah survivor yang paling besar sekali. So kita akan pindahkan dia masuk dekat dalam tank tadi. Jom. Okay guys, dah gelap lah. Nampak tu? Niat nak biarkan semalaman, tapi dia punya excited tu dah tak sabar kan. Saya confident sikit lah. Tak nampak ni. Sekejap kita buka flash. InsyaAllah lah okay kot. Ini adalah ikan yang daripada aquarium kat dalam. So kita masukkan dulu. Ikan ni pun dah besar-besar. Kalau nak masuk benih baru pun tak boleh ni. Ada ekor hilang. Ada 5 ekor ni. Satu, Kita jadikan dia 4, 5. tester air ni. Tadi ada satu bocor kat dalam tu. Dia bila air dah penuh ni dia tendang kita punya tip yang kat belakang tu kan, kat luar tu. So saya kena tampal di dalam. Nampak tak? Saya kena tampal di dalam. Tu pegai. Pasal tadi saya santai-santai lepak ni tengok. Dia dah basah lah lantai belakang tu. So saya confirm dia tendang air daripada situ lah. Pasal bila air dah penuh kan, dia punya pressure dah kuat. Dia tak boleh, gam tu tak boleh nak menampung. So saya kena tampal dia dalam. Okey, kita tengok 5 ekor ni boleh bertahan ke tak. Okey, lepas ni ini tambahan. Ini dulu pakai untuk pagar ni. Pagar anak kecil kan. Zaman dia kot. Tak nak bagi dia pergi dapur. Tak nak bagi dia pergi dapur. Jadi kita letak, saya buat pagar ni. Tengok sama pula ukuran dia kan. Boleh lah buat letak atasnya, tahan. Jadi boleh lah besok kalau nak kata nak buat tanam-tanam sayur ke atas ni. Cantik lah juga kejadian ni, insyaAllah. Okay guys, jumpa lagi next video part 3 insyaAllah ada kot. Saya nak masukkan benih baru. Tengok macam mana nak buat. Sama ada beli jaring halus kan. Beli jaring halus kita buat bulatan, ataupun kita buat petak sikit. Kena pakai PVC ke untuk buat petak. So kita akan ada satu portion lah. Kita akan ambil satu portion sini, letak benih baru. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.